Hai. Bertemu kembali. Hari ni tak ada cat break. Hari ni tak ada cat break. Hari ni kita orang ada majlis special. Majlis berbuka puasa bersama family veterina dan juga cat and friend. So, inilah suasananya. Boleh tengok yang dah datang, yang baru datang. Yang dah ambil lauk semua ada. Ada dek. So nak tunggu kejap lagi. Ramai lagi sebenarnya belum datang. Okey, mungkin akak boleh cerita sikit apa yang akak ambil hari ni? Okay. Hari ni kita ada tenderloin, and then kita ada ikan apa ni dek, besar sangat ni. Siakap ke tak tahulah. And then kita ada udang galah, and then ada sate, and yang penting sekali durian goreng kita. Durian roll special untuk Renaissance. So ada selamat kau. menjamu selera. Ya Messi. Ada ambil sate, Mi goreng. marshmallow, Apa? ABC. Ya, ABC. ABC buat sendiri. Okey, lagi kita makan teh tarik. Oh, Not alhamdulillah bad. sedap. Thank you bos, murah rezeki. Ya. Saya ambil ayam, ambil mac and cheese, pizza. Lepas tu dengan sayur-sayur. Kak Noni, kita nak interview sikit boleh? So macam mana makanan hari ni? Sedap tak? Ya, sekejap lah ambil. Kalau 10 tu boleh bagi 7.5. 2.5. Okey. Kan favourite kat sini? Kambing kan tadi? Kambing tu. Kambing pakai. Berapa lepas 10? Tadi kan dia bagi 7.5. 2.5. Kita dengar pula tak fokus kan? Fokus sikit lain. Sama tak dah kenyang? Lupa semua. Sebenarnya ini adalah video, bukan video, ini adalah kata last scene lah. Semua macam dah penghujung, macam-macam semua dah kenyang. So korang siapa yang tengok kita punya YouTube, jangan lupa subscribe, share, and jangan lupa juga join kita punya semua media sosial Cat and Friend. Dan jangan lupa siapa yang nak beli barang, cari barang, korang boleh layari www.catandfriend.co.my. Jumpa korang next week.